Sepanjang dia duduk dekat rumah tu pada asalnya okey. Tapi bila dah nak dekat cukup sebulan tu, ada je gangguan-gangguan yang pelik-pelik datang guys. Sehingga membuatkan dia rasa macam dia dah tak boleh tahan, dia kena keluar daripada rumah tu. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia nak naik ke rumah, kebiasaannya suasana bising. Tak adalah bising sangat, tapi adalah bising, nampaklah orang lalu lalang. Tapi waktu dia balik pada malam tu, entah kenapa bila dia dah nampak macam tu, dah jadi macam tu, dia cepat-cepat mencari seseorang yang pakar. Entah macam mana dia dapat hubungi seorang ustaz ni. Ustaz ni agak tahu jugalah sedikit dalam perubatan tradisional pasal benda-benda mistik ni. Dia pun kontak ustaz tu, dia call, dia suruh ustaz tu datang rumah lah untuk bersihkan lah. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni please stay tune sampai habis guys. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Dan buat korang guys yang tengah tengok ni, macam biasa, pada yang belum lagi subscribe, bantu support hanya dengan klik subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Guys, sebelum aku memulakan penceritaan, aku nak memohon maaf terlebih dahulu kepada korang yang tengah tengok ni. Sekiranya sepanjang penceritaan ni kalau ada salah silap, ada kata-kata yang mengguris, yang kurang menyenangkan, ataupun kalau korang ada dengar bunyi-bunyi sekeliling yang bising-bising tu, aku minta maaf banyak-banyak, dan aku akan cubalah perbaiki ataupun cuba untuk atasi lah masalah-masalah itu dari semasa ke semasa. Dan aku nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Teruskan menonton, teruskan support Faiz Cerita. Apa yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni, kisah ni dikongsi dari seorang ni yang dikenali dengan namanya Izham, bukan nama sebenar. Apa yang berlaku pada Izham, pengalaman seram dia ni katanya berlaku sewaktu dia menyewa dekat satu rumah ni, perumahan flat biasa. Dan apa yang dia bagi tahu, dia hanya mampu duduk dekat rumah ni, mampu bertahan selama sebulan. Hampir-hampir nak dekat sebulan lah. Sepanjang dia duduk dekat rumah tu pada asalnya okey. Tapi bila dah nak dekat cukup sebulan tu, ada je gangguan-gangguan yang pelik-pelik datang guys. Sehingga membuatkan dia rasa macam dia dah tak boleh tahan, dia kena keluar daripada rumah tu. Macam 2 minggu awal dalam sebulan dia duduk kat rumah tu okey, tak ada apa-apa masalah, tak ada benda-benda pelik. Dan pada masa tu agak kerap juga dia balik waktu tengah malam, sebab dia bekerja kilang dan dia banyak kepada shift-shift malam guys. Kebiasaannya dia memang akan balik ataupun sampai rumah dalam pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi. Tapi disebabkan mula-mula tu tak ada apa-apa yang jadi, Izham okey je lah duduk kat rumah tu. Ada satu malam tu Izham balik dalam pukul 12.30 ataupun 1 pagi macam tu lah sampai ke rumah. Bila dia sampai je dekat perumahan ni, macam ada je benda tak kena. Antara dia, bila dia sampai dekat rumah tu, dia nak naik ke rumah, kebiasaannya suasana bising. Tak adalah bising sangat, tapi adalah bising, nampaklah orang lalu lalang. Tapi waktu dia balik pada malam tu, entah kenapa, mungkin kebetulan kata dia, suasana sunyi, sepi, tak nampak orang lalu lalang. Lepas tu dekat laluan tangga, lampu berkelip-kelip. Biasanya tak macam tu. Dan waktu dia naik tangga tu, nak pergi dekat tingkat rumah dia guys, tiba-tiba ada satu bau hangit, bau macam ada yang terbakar. Dia pun tengoklah sekeliling, tak ada apa-apa pula yang terbakar ke apa. Dia pun naiklah tangga tu perlahan-lahan. Bila dia sampai je dekat tingkat dia guys, Izham nampak dekat hujung koridor ada satu sosok manusia tengah berdiri. Tapi dia tak bergerak, dia diam je kat situ. Fikiran Izham masa tu, dia tak adalah rasa macam seram ke apa ke. Dia cuma rasa macam, wah ini pun baru balik juga kot jiran ni, mungkin mau balik kerja macam dia juga. Jadi Izham pun buat tak tahu je lah, dia pun jalan lah nak pergi ke rumah dia. Dan waktu dia nak jalan pergi ke rumah dia, unit rumah dia ni, memang dia akan lalu depan sosok tu guys. Depan orang tu lah, kalau memang betul-betul orang lah, dia akan memang melintasi orang tu. Bila Izham lalu je dekat depan sosok ni, maksudnya nak dekat sampai dekat depan dia lah. Tak tahulah, pada mulanya Izham rasa mungkin hayalan dia ke apa, tapi tak ada sesiapa kat situ. Agak pelik juga dia kata masa tu. Tapi yalah, dah
tengah lewat ni kan, mungkin dia rasa mungkin perasaan dia kot, mungkin dia salah tengok, dia abaikan lah. Dia pun pergilah kat rumah dia nak masuk. Bila dia sampai depan rumah dia guys, nak buka pintu, dia perasan pintu rumah dia ada terbuka sikit. Padahal Izam bagi tahu memang ni bila dia nak keluar rumah, dia memang akan pastikan pintu dia tertutup elok, rapat, kunci. Tapi agak pelik juga tu, pintu tu macam ada yang buka. Dia pun buka pintu perlahan-lahan, buka lampu, dan dia tengok dalam rumah dia okey. Tak adalah barang-barang bersepah ke. Keadaan rumah dia tenang je, tak ada apa-apa masalah pun. Tapi kipas berpusing, sedangkan kipas tu dia tak on, dan waktu dia nak keluar pergi kerja pun dia tak ada pun biarkan pelak-pelak terpasang, semuanya tutup. Dia malah nak fikir banyak lah sebab dia penat. Dia pun tutup lah pintu rumah, buka kasut, pergilah ke dapur sebab dia kata nak minum air. Waktu dia sampai dapur, ambil gelas nak minum air, dia ada dengar bunyi dekat bilik tidur dia, macam bunyi bergeser, macam bunyi orang alihkan barang. Bunyi tu datang dekat dalam bilik dia. Dia pun letak cawan, nak perhatikan, nak dengar betul-betul. Memang betul guys, ada bunyi. Bukan tu je, tak lama kemudian dengar bunyi macam orang menyapu dalam bilik tu. Izam pun terus bersuara, "Oi, siapa tu?" Diam je, tak ada respon apa-apa. Lagi sekali lah dia bersuara, "Oi, siapa tu?" Yalah, sebab dia takut kalau memang betul-betul ada orang masuk dalam rumah tu. Kali kedua bila Izam bersuara tu, tak ada bunyi. Izam nampak ada satu batang mop dekat dapur. Dia ambil batang mop tu, dia pun nak masuk dekat dalam bilik dia. Perlahan-lahan dia buka pintu bilik dia, dia buka lampu, dia tengok memang tak ada apa-apa. Tapi dia pelik sangat, sepelik-peliknya sebab bunyi tu memang jelas dia dengar. Dan pada masa yang sama guys, agak menakutkan sikit lah waktu tu kata Izam, dia ada terbau bau kapur barus kuat gila. Dan pada malam tu memang Izam dia malas nak berfikir terlampau mendalam sangat, dia abaikan serta-merta lah. Sebab macam yang aku bagi tahu tadi guys, dia penat, letih ya. Jadi dia simpan segala barang yang dia pegang tadi, mop lah apa semua tadi, dia pun mandi, dia pun tidur. Keesokannya bila dia pergi ke tempat kerja, dia cerita dengan kawan tempat kerja dia ni, dia bagi tahulah. Dan kawan tempat kerja dia ni macam bagi tahulah, bagi cadangan dekat Izam, "Izam, aku rasa engkau pergi cari kamera CCTV yang kecil. Banyak dah sekarang murah-murah. Kau pergi cari, kau pasang dekat dalam rumah kau. Sebab takut, yelah aku ada orang masuk ke apa." Izam pun carilah kamera CCTV kecil yang macam dia cadangkan kawan dia ni. Dia pun pasang dekat ruang tamu guys. Dan kamera kecil tu dia menghala pintu rumah tu. Selepas 1-2 hari dia pasang kamera tu, tak ada apa-apa. Malam ketiga Izam balik lagi, waktu tengah malam, balik kerja lah, balik lambat. Bila dia dah balik, dia mandi, rehat apa semua guys. Dan dia terdetik, dia rasa macam nak check rakaman dekat CCTV tu, kod ada, yelah kod ada apa-apa ke kan, saja dia nak check. Dan bila dia perhatikan betul-betul rakaman CCTV tu, apa yang dia nampak dekat rakaman tu, pintu rumah tu terbuka dengan sendirinya, terbuka perlahan-lahan. Tak lama lepas tu, apa yang dia nampak dekat CCTV tu guys, ada satu susuk perempuan rambut panjang masuk dalam rumah tu, berdiri dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Muka tak nampak, tengah-tengah memerhati rakaman CCTV tu guys. Dia nak perhatikan betul-betul lah, nak check kan. Tiba-tiba langsir dekat ruang tamu tu, kat ruang tamu tu ada langsir. Langsir tu bergerak sendiri, macam ada orang yang memegang, menghayung langsir tu. Dia terlepas lah rakaman tu. Izam pun dia terus tengok sekeliling, tengok tak ada apa-apa. Lepas tu tengok kipas. Yalah, kot gara-gara kipas ke angin kuat sangat sampai langsir tu boleh bergerak. Tapi kipas tak buka. Pada malam tu juga guys, bila Izam tidur, dia dah mula start didatangi mimpi-mimpi yang tak sedap. Apa yang dia mimpi tu sama dengan apa yang dia lalui, apa yang dia nampak dekat CCTV tu guys. Dalam mimpi dia tu, dia bagi tahu dia nampak orang tamu rumah tu, ada sosok perempuan tu, rambut panjang,
berdiri dekat tengah ruang tamu rumah tu, sama dengan apa yang dia nampak tu. Izam pun dia tak nak buang masa lama sangat lah. Bila dia dah nampak macam tu, dah jadi macam tu, dia cepat-cepat mencari seseorang yang pakar. Entah macam mana dia dah hubungi seorang ustaz ni. Ustaz ni agak tahu jugalah sedikit dalam perubatan tradisional pasal benda-benda mistik ni. Dia pun kontak ustaz tu, dia call, dia suruh ustaz tu datang rumah lah untuk bersihkan lah. Tapi guys, ustaz yang dipanggil ni datang rumah tu sekali je. Lepas tu ustaz tu dah tak nak datang. Dan Izam masih ingat lagi, ustaz tu bagi tahu dekat Izam, rumah yang awak duduk ni bukan kosong tau. Sebelum tapak ni dijadikan perumahan flat ni, tempat ni dijadikan tempat mandi mayat. Izam pun macam terkejut. Ustaz tu bagi tahu macam tu. Sebab dia sendiri pun tak tahu, tak pernah dengar pun sepanjang dia duduk kat rumah tu dalam 2 minggu lebih macam tu. Setakat tu dia tak pernah dengar lagi ada jiran-jiran cerita pasal keadaan rumah tu asal usulnya. Tiba-tiba ustaz ni bagi tahu macam tu pula. Terkejut lah dia. Izam nekat nak pindah lah. Tapi yalah, pada malam tu last minute mana sempat nak cari rumah ke apa ke. Tapi tak kisahlah, dia tidur lah rumah kawan ke, duduk bilik sewa ke. Yang penting dia memang nak keluar lah. Sebab jadi macam tu, dia pun masa tu tak lama kemudian ustaz tu dah balik, dia pun masuk bilik tidur dia untuk packing barang dia, nak packing baju dia untuk dia keluar. Ini memang Izam tak boleh lupa guys. Tengah-tengah packing baju tu, tengah-tengah packing barang tu, lampu bilik terpadam sendiri. Dan dalam gelap tu juga guys, lepas lampu terpadam tu, ada dengar suara perempuan ketawa dekat dalam bilik tu. Izam masa tu dah panik tau. Dia ambil telefon dia cepat, dia terus buka flashlight dan dia terus ambil beg dia tu, terus nak keluar daripada pintu bilik tu, nak keluar daripada rumah tu. Bila sampai dekat pintu bilik dia guys, tak boleh buka pintu tu. Pintu tu terus jam. Puas si Izam ni duk narik sekuat hati, tak buka-buka. Dan Izam ni masa tu pun dia suluh lah keadaan sekeliling bilik dia tu kan. Tengok tak ada apa-apa, tapi suara tu makin lama makin jelas dengar kuat. Suara perempuan gelak guys. Dia mengilai. Dalam keadaan panik-panik tu juga guys, tengah-tengah duduk suluh tu juga, handphone dia terjatuh lah pula. Dia pun kutip handphone dia, sama suruh balik lah sebab dia dah memang takut dah tau. Lepas dia ambil handphone dia, dia angkat yang macam ni. Hei! Dia macam tu. Sebab apa? Dekat katil dia tu ada satu sosok perempuan rambut panjang duduk kat situ. Masa tu Izam terus menjerit guys. Menjerit sekuat hati. Dia tak peduli lah kalau ada orang dengar ke apa ke, dia tak kisah. Lepas dia jerit tu, terus lampu bilik terbuka, pintu bilik pun dah boleh buka. Tak buang masa terus keluar daripada rumah tu guys. Tak silap kata Izam, pada malam tu dia tumpang rumah kawan dia untuk tidur sementara untuk malam tu lah. Esoknya tu Izam pergi juga dekat rumah tu. Dia packing semua barang-barang dia sebab dia memang nak keluar daripada rumah tu, nak pindah cepat sebab tak sanggup dia nak tahan lama-lama. Waktu dia dah siap packing tu, dia keluar daripada rumah tu guys, ada seorang jiran ni ternampak dia. Dan jiran tu pun panggil lah dia, "Eh dik, sini, awak baru je kan pindah sini, awak nak pergi mana ni?" Dia pun bagi tahulah dekat jiran tu, "Oh saya nak pindah lah bang, saya memang baru duduk sini, baru nak dekat sebulan." Dan yalah, abang jiran ni pun dia lah dah boleh agak apa yang jadi. Dia bagi tahu dekat Izam juga, sebelum ni pun ada seorang perempuan duduk sini, sewa sini. Dia pun tak tahan, dalam seminggu 2 macam tu je, lepas tu dia pun keluar pindah. Izam pun tak terkejut lah bila abang tu cakap macam tu kan. Tak heran lah kalau ada orang tak tahan. Tapi dia tanya juga dekat abang ni, saja nak tanya kan, "Abang tahu tak pasal perumahan ni, dia punya tapak ni asalnya apa?" Sebab dia nak pastikan sama tak dengan ustaz tu bagi tahu. Tapi abang jiran ni dia tak tahu menahu. Dia bagi tahu dekat Izam, "Tak tahulah saya duduk sini pun baru 2-3 tahun. Orang lain mungkin tahu lah kot, tapi saya tak tahu." Jadi bila abang jiran tu dah cakap macam tu, Izam pun okey, tak apalah bang, saya berangkat dululah. Jadi dia pun okey lah, bagi salam apa semua. Izam pun keluar lah daripada kawasan flat tu. Dia pun pindah. So guys, itulah perkongsian kisah seram untuk dalam video kali ni guys. Dan kisah ni memang kisah benar yang dilalui oleh Izham. Jadi untuk korang yang tengah tengok ni, kalau ada pengalaman yang sama nak dikongsikan sikit secara ringkas ataupun nak nilaikan apa-apa, korang boleh drop komen korang dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau korang ada kisah seram, misteri mistik yang korang pernah lalui ke, kawan-kawan lalui ke, saudara mara ke, korang nak share kan, korang boleh DM je Faiz Cher
cerita. Dan juga guys, kepada korang yang tengah tengok ni, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton. Minta maaf banyak-banyak jika ada salah silap, ada bunyi-bunyi bising ataupun ada kata-kata yang mengguris. Aku minta maaf dan aku akan cuba perbaiki sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Dan guys, jangan lupa support, bantu, subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ini. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune, support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys. Ingat guys, meremang sampai pagi. Assalamualaikum.